Lah, rupanya ramai dekat luar sana yang tak tahu agensi kami boleh proses dokumentasi MIT. Sebenarnya dah lama kita buat kerja-kerja macam ni. Cuma kita jarang share. Kalau nak senang faham, proses ni lebih kepada majikan tu memang dah ada pembantu sendiri. Sama ada mungkin pembantu tu pernah bekerja dengan dia suatu masa dahulu ataupun melalui connection yang ada di Malaysia hendak membawa pembantu masuk sendiri, tetapi memang tidak akan boleh kerana perlu menggunakan agensi berdaftar. Dekat poin inilah agensi kami memainkan peranan untuk menjalankan proses dokumentasi di JTK, di immigration dan juga di KBRI. Walau bagaimanapun ada syarat-syarat dan prosedur yang harus majikan penuhi untuk membolehkan proses ini berjalan. Yang penting kau orang mesti nak tahu pasal kos kan. Okey, kosnya ialah antara 11,000 ke 12,000 sahaja. Okey, jangka masa untuk mendapatkan kelulusan atau membolehkan pembantu rumah masuk ialah antara 6 minggu sehingga 7 minggu. Untuk makluman you all, proses ni melibatkan agensi untuk dua-dua negara. Untuk di Malaysia, kita akan berurusan dengan JTK, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, dengan Immigration Malaysia dan juga dengan KBRI. Manakala di sebelah Indonesia pula melibatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Cisco dan juga imigrasi. That's why jangka masa untuk proses ni agak lama lah juga, because maksima dalam 6 ke 7 minggu. Dan kalau you tengok kos yang saya sebutkan tadi, bolehlah tahan. So majikan-majikan di luar sana yang ada pembantu rumah seperti ini, okey, dan atau anda tergolong dalam masalah seperti ini, jangan malu, jangan segan, DM saya.